Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi ibu bapa yang ada anak-anak tahun 4 pada tahun ini yang akan menduduki peperiksaan matriks pembelajaran tahun 4, yang insya-Allah ini adalah peperiksaan yang pertama daripada KPM yang akan berlangsung bermula daripada, tak silap saya, 6 hari bulan Oktober ni. Jadi tinggal lagi beberapa bulan sahaja, kita kata lebih kurang dalam sebulan setengah. Adakah anak-anak telah bersedia untuk nak jawab exam dalam pembelajaran matriks tahun 4 ni? Sebab soalan pembelajaran matriks tahun 4 ni adalah peperiksaan yang pertama, dan apa yang KPM bagi tahu adalah ini adalah peperiksaan yang nak menilai tahap anak-anak sama ada dapat mencapai penguasaan 3M dan 4M tu. 4M satu adalah untuk menakul soalan itu adalah bagaimana nak menjawab dari segi boleh membaca, mengira, itu adalah perkara yang asas, dan satu lagi memahami soalan tersebut. Okey, sekiranya anak tidak berjaya dalam peperiksaan, dia adalah dia punya pemarkahan yang telah diberikan oleh KPM. Okey, skema pemarkahan tersebut, sekiranya anak-anak tidak melepasi tahap tersebut, okey, jadi dia akan anak-anak tersebut akan dimasukkan ke kelas, kita kata bukan macam kelas intervensi ataupun kelas, kalau dari segi bahasa yang mudah difahami, dalam kelas pemulihan untuk nak lihat semula di manakah kita kata kekurangan ataupun tahap penguasaan anak. Kalau tak capai tahap penguasaan tu, akan dipatah balikkan ke belakang, atau bukan ke belakang, maksudnya kita kenal pasti di mana penguasaan tu tidak dapat dicapai. Guru-guru kelas tu akan melihat semula untuk pastikan penguasaan anak-anak tu tercapai. Okey, jadi kami di Alma Academy mengadakan satu seminar insya-Allah yang akan memberikan impak yang amat besar kepada anak-anak yang nak menduduki peperiksaan matriks tahun 4 ni. Kalau ada yang tahun 3 pun boleh join sekali. Kita ada tahun 3, tahun 4 pun boleh join sekali untuk pengenalan awal. InsyaAllah kita akan jalankan seminar tersebut di Alma Academy, itu di center kita sahaja, pada 5 hari bulan 9. Program bermula half day saya 8 pagi sampai pukul 1.30. Makan minum kita sedia, modul semua kita bagi. InsyaAllah guru-guru pembimbing kita akan bantu anak-anak, puan-puan semua. Okey, jumpa cikgu nanti di seminar matriks pembelajaran tahun 4 di Alma Academy pada 5 hari bulan 9 2026, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus berjaya dengan Alma Academy.